Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu nak ajar cara cetak cetakan lino card. Minggu lepas kita ada buat carving papan lino. Okey, masing-masing bawa tak papan lino tu? Okey, kalau bawa bagus. Okey. Lepas ni kita akan tengok 5 karya daripada artis Malaysia. Okey. Cikgu ambil 2 artis. Yang artis yang pertama adalah Muhammad Ruknul Rozali dan artis yang kedua bernama Zairul Rizaliong. Okey, jom kita tengok karya yang pertama. Karya yang pertama yang bertajuk Kija Kapung, yang bersaiz saiz A3 yang dihasilkan pada tahun 2023, dan karya yang seterusnya adalah bertajuk Save Palestine yang saiznya adalah A4 yang dihasilkan pada tahun 2023. Dan yang ketiga, karya yang bertajuk The Premakers dihasilkan pada tahun 2023, saiz A4. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula karya daripada artis punk rock sulap yang cikgu bagi tahu tadi tu kan. Okey, karya yang pertama adalah yang bertajuk Pakat Rasau, dihasilkan pada tahun 2023, saiz A3. Yang seterusnya adalah karya yang terakhir, iaitu yang bertajuk Berbagi Nikmat Lebih Berkat, yang bersaiz A3 dan dihasilkan pada tahun 2023. Okey, sekarang cikgu nak terangkan langkah-langkah mencetak cetakan lino. Okey, yang pertama kita perlu sediakan alat dan bahan. Contohnya papan lino, alat carving, roller, ink, kertas, tisu, cermin dan beberapa alat lain lah. Okey, yang kedua, ini kita dah masuk fasa-fasa untuk kita mencetak. Okey, yang kedua ni adalah kita letakkan ink. Maksudnya kita ambil ink, kita letak atas cermin dan kita guna roller, kita ratakan ink pada roller. Dan yang ketiga, kita letakkan ink di atas blok lino card yang kita sudah carving tadi itulah. Jadi kita letak di atas blok sampailah ink di atas blok itu merata. Kita kena pastikan ink di atas blok itu merata supaya hasil nanti tidak bercampur. Okey, yang keempat adalah kita letakkan kertas secara berhati-hati di atas blok. Yang kelima, kita gosok dan tekan supaya ink pada lino tadi melekat pada kertas. Okey, yang keenam, angkat kertas dengan berhati-hati. Kalau tak hati-hati, mungkin ink yang berada pada lino tu akan tertampal pada bahagian yang lain. Jadi hasil korang tidak kemas lah kan. Okey, yang ketujuh, korang dah dapat hasil cetakan. Yang ke-8, korang kena buat cetak ulang lah. Okey, cikgu nak terangkan satu tambahan. Okey, disiplin untuk melakukan cetakan, korang perlu ada 10 test print, percubaan print. Okey, baru korang dapat hasil satu siri cetakan. Kalau korang nak buat 2 siri cetakan, korang kena hasilkan 20 test print. Maksudnya korang print dulu 20. Kalau korang nak buat 20 lah kan, korang print dulu 20 dan pilih 2 yang terbaik. Okey, yang ke-9 adalah bersihkan alatan. Okey, bersih ni pun adalah perkara yang penting, sebab kalau korang tak bersih, contohnya roller ni adalah perkara paling penting lah. Kalau tak bersihkan betul-betul, roller tu akan rosak dan kita tak boleh gunakan dah selepas tu. Okey murid-murid, cikgu nak tunjuk cara untuk kita buat cetakan lino. Yang pertama, kita dah ada cetakan lino yang dah siap. Lepas tu kita ada ink. Ink ni adalah bahan yang penting lah untuk kita buat cetakan lino ni. Okey, yang ni adalah roller. Yang cikgu pegang ni adalah pisau palette dan kita perlu ada 2 kertas. Okey, first kita ambil ink. Ambil ink.
pastikan ink ni rata kena pada bahagian roller. Okey, baru kita apply dekat kita punya papan lino yang telah kita covering tadi. Pastikan ink yang kita letak ni adalah merata dekat papan lino tadi, okey. Kalau tak rata, tak jadi. Dia akan nampak bercampur nanti. Bagi perhatian elok betul-betul tau. Sebab sekejap lagi korang kena buat ni. Dan cikgu nak tengok hasil cetakan korang. Perhatikan betul-betul, okey? Dah siap, kita letak ink, kita letak atas kertas dulu. Kertas ni sebagai border untuk kita penanda lah. Yang terakhir, kita letak kertas yang nak cetak. Yang ni kena hati-hati lah. Okey, ni kita kena gosok. Jom, kita kena ada satu penggosok lah untuk gosok kertas tu supaya papan ink yang ada dekat papan lino tu melekat pada kertas dengan merata. Okey, tengok cikgu buat. Belum rasa lagi. Gosok sedikit lah. Tujuan cikgu angkat tu, cikgu nak tengok sama ada apa ni, ink dah merata ke belum. Sebab kalau kita gosok tak rata, ink takkan melekat betul-betul pada kertas. Jadi part ni korang kena betul-betul pastikan yang korang gosok tu rata, okey. Dia ada dua faktor kalau ink tak melekat pada kertas, sama ada ink tak cukup ataupun kita gosok tak merata. Biasanya masalahnya adalah kita gosok tak merata lah. Okey, tengok dulu. Okey, nampaknya dah okey. Jom kita try buka. Wah, nampak tak? Okey, nampak tak ink dah melekat dekat kertas ni. Jadi lepas ni cikgu nak tengok korang buat pula. Okey murid-murid, tadi cikgu dah demonstrasikan cara-cara untuk buat cetakan lino kan. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid buat pula.
Bawa tak yang cikgu suruh bawa tu, papan lino masing-masing yang kita dah buat tu? Okey, bagus, bawa. Okey, sekarang sorang-sorang datang ambil. Nanti masa nak cetak tu cikgu akan ronda lah. Tengok yang mana salah ke, cikgu akan tegur. Okey, buat cantik-cantik. Nanti akhir kelas cikgu nak kita susun semua karya murid-murid, cikgu nak ambil gambar. Okey? Okey murid-murid, nampaknya semua dah siap. Jadi cikgu nak rumuskanlah aktiviti kita hari ni. Cetakan lino ialah teknik cetakan yang menggunakan blok lino, dakwat, tekanan untuk memudahkan imej ke atas kertas. Maksudnya kita perlu ada papan lino lah. Papan lino tu sebagai media yang kita nak menghasilkan imej. Okey, sebab kan kita ada carving tu kan. Okey, carving tu lah untuk kita nak hasilkan imej tu. Okey, faham? Okey, yang dah siap cepat susun. Cikgu nak ambil gambar. Nanti cikgu pilih yang terbaik. Yang mana yang terbaik, cikgu akan bagi penghargaan yang berbentuk hadiah misteri. Okey murid-murid, sebelum cikgu tamatkan kelas pada hari ini, boleh tak cikgu nak minta murid-murid terangkan cara-cara buat cetakan tadi. Cikgu nak tengok murid-murid faham ke tidak. Okay, siapa nak cuba? Kat tangan. Okey, Azman, awak nak cuba? Okey, boleh. Okey, bagus Azman. Lagi-lagi siapa nak cuba? Ya, Aina, awak nak cuba? Okey, boleh, cuba. Okey, betul Aina. Lagi-lagi. Siapa lagi? Dah tak ada Betul ni tak ada. Okey, kalau macam tu cikgu nak, sebelum cikgu nak keluar ni, cikgu nak bagi soalan. Nanti kamu siapkan dan serahkan kepada cikgu pada masa yang seterusnya lah. Okey? Okey nah. Ketua kelas, cikgu nak minta tolong sikit. Okey, kamu tolong bagikan kepada kawan-kawan kamu, okey? Okey, semua dah dapat ke? Okey, semua dah dapat Okey, jumpa kelas yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.